Kalau orang-orang yang macam ni meninggal, macam mana nak uruskan mayat diorang? Itu pun soalan dia. Amira Amir adalah sebuah filem terbaru terbitan Astro Shaw dan wow, Astro Shaw. Kenapa tak tayang kat Pawagam? Maaf sebab lambat review, saya ada benda yang perlu saya selesaikan. Filem ni dia mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Ziad dan dia ni hanya nak bercinta, nak cari pasangan hidup. Kemudian berjumpalah dia dengan seorang wanita yang sangat cantik bernama Amira. Lalu mereka pun kahwin. Lepas mereka kahwin, mereka menjalani kehidupan yang biasa, yang normal. Tapi tiba-tiba ada sekali tu kejadian berlaku dekat keluarga dia telah mengubah status family dia sendiri 180 darjah. So itu basically premis filem ni lah. Tanpa banyak cakap, saya bagi filem ni sebanyak 9/10 bintang. Cantik. Kenapa saya suka? Ni benda dan seronok. Saya suka nak bercerita tau pasal filem ni. Kenapa saya suka? Okay. Yang pertama sekali adalah tema filem ni. Konsep filem ni yang diorang bawakan. Sebab selalunya kalau saya fikir, Amira Amir adalah basically filem bercinta, cinta, TV3 ke apa benda ke drama Astro yang biasa datuk nenek apa semua tu lah. Tapi tak. Dia mengangkat satu tema, satu persoalan yang kadang-kadang pun saya terfikir, kalau orang-orang yang macam ni meninggal, macam mana nak uruskan mayat diorang? Itu pun soalan dia. Sebab filem ni dia mengangkat tema penyesalan, tema taubat dan juga tema kasih sayang. Jalan cerita dia pun saya rasa tak lama. Saya baru tengok tadi. Macam tu saya macam sekejap filem dia. Tapi execution yang diorang bawakan, kita kesiankan dekat watak si Ziad, kita kesiankan dekat watak si Amira, kita kesiankan dekat watak si mak dia ni, dan kita akan geram dengan watak abang dengan kakak ipar dia. Tu kejap lagi saya cerita. Yang kedua, apa yang saya suka adalah the cinematography. Camera placement dia cantik, shot dia cantik. Lupa saya nak cakap. Filem ni berdasarkan kisah yang sebenar katanya berlaku pada tahun 1997. Dan Astro dah pun tackle benda ni dalam filem yang sebelum ni. Saya tak ingat filem apa tu. Tak rasa sangat dia punya filem. Rasa macam kita tengok drama di skala yang besar. Yang ni baru betul filem. Dari warna dia pun, saya dah cakap dah, warna filem ni pun dapat rasa dia adalah the same studio yang buat colouring untuk filem Abah Saya Uncle Mike. Corak dia sama, feel dia sama. Dan sebab tu saya lebih connect dengan filem ni. Dan yang kedua pula adalah lakonan. Tak ramai filem ni, tak ramai pun pelakon dia. Tapi semuanya memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Okey, kita puji seorang-seorang. Zahiri Lazim, hang memang baik, hang memang hebat. Yang kedua pula, yang ni saya geram Fezrul Khan, hang memang celaka. Sebagai abang sulung, saya faham dari side Fezrul Khan, yang mana semuanya atas kau. Duit apa sahaja, semua atas kau. Tapi cara watak kau tu, bukan kau hebat, lakon-lakon kau hebat, tapi watak kau tu, cara kau bercakap dengan adik kau, cara kau bercakap dengan mak kau, wah, macam mana dia didik family dia ni, agak kurang hajar. Kemudian akak Kartina Aziz, saya minat akak sejak daripada Mami Jarum lagi. Saya respect sangat dekat akak. Zarin Min ni pun seorang, watak dia tu pun seko. Memang kurang hajar tahap gaban lah saya cakap. Sangat-sangat kurang hajar. Pasangan ni menjadi ahli neraka. Watak dia saya clearkan. Tapi kelakonan akak on point. Kemudian we save the best for last, Sofia Al-Barakbah. Okey, yang ni saya nak cakap, ampunkan saya sebab selama filem-filem yang awak berlakon sebelum-sebelum ni, saya cakap awak ni kayu, awak ni teruk. Ya, saya dah cakap macam tu. Ni jujur saya cakap. Tapi saya dah tekankan dekat satu review saya yang saya pernah buat dulu, sesebuah filem dan juga seseorang pelakon akan melakonkan watak diorang mengikut kehendak pengarah. Dan kali ni saya cakap dekat Sofia Al-Barakbah, hang tapau. Ini kalilah. Serius saya cakap. Sebab Sofia dah bawakan watak Amira / Amir ni pun saya faham dari mana side dia datang. Ya, walaupun saya mungkin naluri hati sebenar-benarnya bila dia sembang pasal dia punya background apa semua, kita dengar macam dia ni gay. Tapi dari cara dia baik hati, cara dia layan si Ziad tu apa semua, faham. Dan bila rahsia si Amira ni terbongkar tu, chaos. Saya faham keadaan Ziad, kenapa dia marah dan kenapa dia treat si Amira sebegitu. Sebab yalah, korang bayangkan korang dah jumpa, I don't know, your only one, kekasih awal dan akhir korang. Kita kawan dengan dia, kita layan dia dengan baik, dia layan kita 2 kali baik, kita bagi kasih sayang, kita kahwin dengan dia. Turns out kau tahu yang pasangan kau tu lelaki dan
kau dah pun ada satu malam bersama dengan dia, so kau macam it's such a good film lah. Dia patut ditayangkan di Pawagam. Itulah dia saya punya tanggapan dan review untuk filem Amira Ameh. Sangat bagus untuk korang layan sekarang, lain lagi dengan family time lepas berbuka ke apa, korang layan. Sebab dalam filem ni tak ada pun unsur yang menaikkan tema LGBT ke, tema gay ke, lesbian ke, menatang apa ke, tak ada. Semuanya tema tentang penyesalan, tentang kekeluargaan dan tentang taubat. Dan kalau korang dah tengok filem ni, cuba korang komen kat bawah apa pendapat korang, apa review korang, berapa rating korang. Apa pun guys, sentiasa support lokal kita, jangan tengok secara haram, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.